kita punya ubat gigi natural. Kenapa natural? Okay. Kenapa? Kenapa saya tak tahu kenapa. Tak ada lagi sekali. Okay. Sebabnya dekat market sekarang ni, especially kita tak cakap pasal local market lah. Kita cakap international market. In terms of health awareness tu sangat tinggi tau. So kalau kita, contoh saya bagi satu je. Jepun. Okay. Jepun ni last year saya pernah pergi. Okay. Saya perasan majority semualah ubat-ubat gigi mereka tak ada fluoride, tak ada paraben, tak ada SLS. Majority. So mereka memang one of satu benda yang mereka tak ada is actually Florida lah. Di mana mereka ada alternatif lain actually untuk ubat gigi. Sebab memang mereka fokus on natural dengan organic. So Miss apa orang kata refer based on international punya market lah. Betul. So kita when we start kita punya produk tu, kita memang dah emphasize on kalau kita keluar produk ni kita kena buat yang something natural tapi alternatif kepada chemical based product. So di mana ni satu actually an added value lah kepada market. Tapi baru kan? Yeah, something baru. Tapi nak kata dalam Malaysia ni awareness in terms of health awareness tu dah semakin tinggi sebenarnya. So orang sekarang ni nak bagi tahu nak kedah keluar je kedah. Nak bagi tahu yang generasi muda sekarang ni depa memang tend to tengok ingredient. So depa memang very aware of this. Dah educated dah bukan semua. Bukan macam dulu kita dengar iklan tau. Orang bobo lah macam TV, radio semua. Aku nak beli esok kan. Mana keluar kat TV ya, betul. Tapi not now. Now sekarang mereka akan pilih yang mana the right one based on apa yang ingredient dalam tu dan memang untuk kesihatan, untuk kebaikan kesihatan mereka juga. Sekarang orang memang dah educated, semua memang advance lah. Sebab social media lah. That's the thing. Miss, make it smile.